Oleh kerana tuduh Melayu ekstremis tak berjaya, nak buat ni tak berjaya, maka dia buatlah game dia. Apa? False flag. False flag pada siapa? False flag pada diri dia. This is Anwar Ibrahim. Sebelum ini ada yang mendesak jemputan kepada Presiden Amerika Syarikat Donald Trump dibatalkan sebagai tanda solidariti untuk rakyat Palestin. Bagaimanapun ianya ditolak oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan menegaskan Malaysia perlu pandai berunding, iaitu tidak menutup pintu dialog walaupun terus tegas memperjuangkan prinsip kemanusiaan. Pantas saja muncul pihak yang mempolitikkan isu ini, khususnya penentang PMX. Afnan Hamimi, Ketua Pemuda PAS, mendesak jemputan dibatalkan demi maruah saudara kita di Palestin. Seolah-olah menuduh PMX tidak mengambil peduli nasib umat Islam. Agaknya dia lupa, Fadli Syari, Ketua Penerangan PAS, pernah juga mengucap tahniah pada Trump ketika pilihan raya dulu. Bukankah ini jelas hipokrasi mereka? Lebih teruk, Se-Azri atau lebih dikenali sebagai Papa Gomo pula menuduh PMX bersubahat dengan Amerika. Kononnya, PMX menjadikan diri sendirinya mangsa. Wayang terbaru daripada Anwar Ibrahim. Kejap Bekas pegawai Amerika Syarikat tuduh Malaysia jadi pusat operasi Hamas. Nampak? Kita dituduh jadi pusat operasi Hamas. Oleh kerana tuduh Melayu ekstremis tak berjaya, nak buat ni tak berjaya, maka dia buatlah game dia. Apa? False flag. False flag pada siapa? False flag pada diri dia. This is Anwar Ibrahim. Tapi kalau tengok gelagat dia orang ni, dengan terdesak yang nak kekal berkuasa, dia akan play victim. Sebab sejarah dah membuktikan Anwar diracun arsenic, tak mati. Anwar disuntik HIV, itu kesilapan bodoh Anwar dengan Azizah lah. Sebab dia memang HIV. Nanti kita cerita. Yang pelik, ramai pula percaya cakap Papa Gomo ni. Walaupun dia ni sebenarnya tak habis diploma dan pernah dibuang kerja polis kerana kes rasuah. Fitnah macam ni tetap jalan sebab orang mudah terpengaruh dengan cerita di media sosial. Tun Dr. Mahathir Mohamad turut mendesak agar jemputan itu dibatalkan dengan alasan Trump sebagai pembela jenayah perang kerana sokongannya terhadap Israel, dan menyifatkan jemputan tersebut sebagai penghinaan terhadap hak asasi rakyat Palestin. Sebenarnya, mereka semua ini ada agenda politik sendiri. Kita kena faham, kehadiran Trump ke sidang kemuncak ASEAN bukan untuk meraihkan beliau, tetapi sebagai ruang diplomatik supaya negara ASEAN dapat sampaikan pendirian tentang Palestin secara terus. Sebenarnya menjemput itu adalah perkara yang lebih susah. Tapi sikap yang amat berhormat Perdana Menteri dalam banyak perkara ialah kita perlukan dialog. Kita dah lihat juga bagaimana diunggah di PBB dalam tempoh beberapa hari ini, sikap banyak negara di dunia telah berubah. Malah dalam tempoh 24 jam yang terakhir, memang kita lihat perbincangan sangat hangat mengenai bukan sekadar gencatan senjata, tapi menghentikan perang di Gaza. Maka inilah tempoh yang paling sesuai untuk kita jemput Presiden Amerika Syarikat selain daripada menyatakan pendirian Malaysia. Keputusan dasar negara tak bolehlah kita buat hanya berasaskan retorik. Ia mesti diambil kira realiti diplomasi dan kepentingan ekonomi. Inilah dilema sebenar. Malaysia memang tegas menyokong Palestin, tapi pada masa yang sama, kita perlulah jaga kepentingan negara. Jika kita putuskan hubungan ataupun menutup pintu rundingan, pengaruh kita akan berkurang dan peluang untuk sampaikan tuntutan keadilan kepada kuasa besar semestinya akan hilang. Sebab itulah kehadiran Trump sepatutnya dilihat sebagai peluang. Malaysia berpeluang menunjukkan pendirian teguh terhadap Palestin secara depan-depan muka dengan Presiden Amerika Syarikat. Inilah yang dimaksudkan. Tugas kita bukan untuk meraihkan Trump, tetapi menggunakan pentas ASEAN bagi memberi tekanan moral dan politik